Wah. What's that? Sedap oh. Ini kucingnya. Ini sarang semut. Wah, banyaknya makanan. Deva, bukan ni saja tau. Tengok tu. Seronok kan sambut gawai dan keamatan? Tapi apa beza gawai dan keamatan? Macam sama je. Mana ada sama? Hey Ismail, setiap tahun masyarakat Dayak macam saya akan sambut Hari Gawai. Dan juga kan masyarakat saya ada Kadazan, Dusun, Murut dan Lunggus kan. Kami akan menyambut pesta keamatan. Tapi apa beza gawai dan keamatan? Beza dia kan? Kalau komuniti Kadazan, Dusun, Murut dan Lunggus kan akan menyambut Hari Keamatan pada tanggal 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dan kau tahu kan, keamatan ni, perkataan ni diambil daripada perkataan tomot, iaitu bermaksud tuai. Untuk Hari Gawai Dayak pula adalah pesta menuai yang disambut oleh masyarakat Iban, Bidayu, Selako untuk meraihkan tamatnya musim menuai padi. Pesta Gawai akan disambut pada 1 dan 2 Jun setiap tahun. Dan juga biasanya festival ini akan berakhir dengan Unuk Ngadau, iaitu macam Ratu Cantik lah. Oh, faham. Cakap pasal tarian kan. Apa nama tarian keamatan ni? Untuk tarian keamatan, nama dia adalah Tarian Sumazau. Tarian ini ditarikan oleh komuniti petani yang terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional. Pakaian lelaki dipanggil gaung, manakala pakaian untuk perempuan lazimnya dipanggil sinongga. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung, mengikut alunan rentak yang dimainkan. Suvai mantat diho, dahau keamatan nogi kiva ogumu takanon tradisional suvai maga hinopot hinava ombuyat. Oh, ni perkara baru yang saya tahu. Hadrian, kalau gawai pula macam mana? Untuk gawai pula, masyarakat Dayak percaya bahawa padi mempunyai semangat yang perlu dihormati. Jadi, banyak upacara yang diadakan untuk memastikan padi sentiasa dijaga dan dihormati. Pelbagai suku kaum yang tinggal di kawasan pedalaman juga pergi memburu, menangkap haiwan, memancing dan banyak lagi. Hasil tangkapan akan dihidangkan semasa festival berlangsung. Lalu tu dimakai dengan utai, pakai kemakai, bakar ayam pansuh, pulut, ngau penganar. Kalau keamatan, tarian Sumazau. Kalau Sarawak pula, tarian apa? Tarian Ngajat. Ngajat ialah tarian semasa menyambut Hari Gawai oleh masyarakat Iban, terutamanya selepas musim menuai. Penari akan memegang perisai kayu di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, lalu menari seperti berdepan dengan musuh dengan menghayunkan badannya ke kiri dan ke kanan. Penari lelaki akan memakai pakaian tradisi seperti sirat, gagong atau baju burung. Penari wanita pula, mereka memakai pakaian tradisi seperti sugu tinggi sebagai hiasan kepala, kain tenun yang diikat pada pinggang, gelang tangan dan kaki, rawai tinggi di bahagian dada dan anting-anting. Terima kasih, Hadrian, Alvin. Kami pun tak pernah meraihkan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Sekurang-kurangnya, kami tahu serba sedikit apa itu gawai dan keamatan. Betul. Kita memang patut raikan bersama untuk merapatkan silaturahim sesama kita. Faham dengan hati, hormat dengan jiwa dan terima dengan kasih kunci sebenar perpaduan kita. Macam Menteri Perpaduan negara kita tekankan. Kau ni memang pandai lah cakap, Adrian. Apa lagi? Makanlah! Harilah! Ni ada, ambil satu lah.